Nama akak Kak Ayu. Kat sini memang kenal Kak Ayu lah. Okey, kedai ni tahun 1998. Asal dia 3 meja je sayang. 7 pagi sampai 12 tengah hari. Dia sarapan pagi saja sayang. Hari Rabu tutup. Setiap Rabu tutup. Special kat sini memang roti kayu arang lah. Sebab dia gunakan kayu arang memang dari dulu. Sini yang viral, roti yang paling viral lah. Roti dol, tampal dandut dengan sarang burung. Tiga roti yang akak cakap ni semuanya telur goyang dia ada 2. Antara menu-menu kat kedai ni, ada biun soto, mi soto, biun kari, mi kari, lontong, laksa, bakso. Ada nasi lemak. Nasi lemak tu kukus sayang. Kukus 3 kali. So nasi lemak ada lauk, rendang kerang, rendang ayam, ayam goreng, sambal sotong, sambal paru, sambal kerang. Kerang tu kita fokus kerang kat sini. Sebab kerang tu kerang kopek. Bukan kerang frozen. So sini memang orang cari kerang. Sebab mi kari pun kerang. Kat sini kat Melaka, lokasi dia roti kayu arang ni dekat Bacang. Bakar Batu Bacang. Memang tepi jalan raya lah. Lebuh Raya MJ. Sebab Melaka ni lebuh raya dia satu ni je. Lebuh Raya MJ. Semua-semua customer jemputlah datang ke Roti Canai Kayu Arang.